Okey, Assalamualaikum. Yang mana nak belajar cara buat background masa live TikTok, boleh pergi ke Canva. Okey, nampak tak Canva ni? Okey, lepas tu korang type kat sini virtual background. Type tu. Okey, korang scroll tengok. Tengok scroll. Okey, nampak ni virtual background. Klik je kat sini. So banyak kan. Banyaknya pilihan cantik-cantik. Korang boleh pilih untuk buat dekat korang punya live tu. Nampak tak? Yang queen ni korang janganlah tekan, yang tu berbayar. Ambil yang free-free je. Macam kita tengok santai-santai yang cantik-cantik. Yang ni ke, yang lembut-lembut. Banyak. Korang boleh pilih. Okey, macam kat kita baru-baru ni kita pilih yang ni. Bila dah pilih sini kan, korang boleh edit lah. Kita nak ajar korang edit dulu. Pergi ke teks ni. Dia banyak tulisan jangan ambil yang gambar mahkota. Mahkota tu kena bayar. Contoh korang ambil yang ni. Yang ni free. Nampak tak? Lepas tu korang pergi ke ni, edit ni. Korang type lah apa dia. Contohnya korang kena padam dulu yang tu. Korang kena padam dulu. Okey, type. Korang kena padam dulu yang benda ni. Tulisan ni. Kenapa dia something somewhere sikit? Dia tak mau terpadam Oh, sebab kat kita dah ada kat kita dah ada. Okey, faham. Okey, teruskan. Business dari rumah. Contoh. Okey, cantik kan? Okey, nampak dah ni terlalu besar. Kita adjust lah. Adjust sikit. Tarik sikit. Macam tu. Nampak? Yang ni kita padam lah. Bisnes dari rumah. Okey, contoh kita nak buat sambung kat sini kan. Kita pergilah dekat ni. Tulisan tadi ni. Ambil kat sini. Kita ambil yang macam ni. Ni. Contoh kita bagi contoh ni. Tak perlu modal besar. Okey. Kedua. Tak perlu pegang stok. Okey, cuba tengok sini. Tulisan tu nak macam tu tak? Tulisan nak warna ni ke apa? Kita adjust lah sikit kan. Tulisan ni warna kuning juga kan. Kalau tak nak yang tu, pergi ke ni colour ni. Putih pun tak apa. Putih cantik. Nampak? Boleh lah contoh. Lepas tu nak cantik-cantik lagi, korang bubuh lah gambar korang kat sini. Kita edit-edit ni. Okey, dekat sini kita dah edit lah. Maksudnya polish. Polish tu maksud dah crop kan dia dah. So kita ambil kat sini. Banyak gambar yang kita crop kan. So kita buat ni bisnes dari rumah, kita boleh ambil yang ni. Contoh. Korang nak ikutlah, tak nak ikut sudah. Nampak tak? Nampak tak kita buat? Cantik tak? Lepas tu korang pergi, nampak ni. Download ni. Pergi ke sini. Pergi ke download. Sampai dia cuci-cuci nak gambar tu, pergi ke WhatsApp kita. Nampak? Okey, macam tu. Lepas tu pergi ke WhatsApp kita lah. Contoh. So dah settle. Nampak tak? Kita harap korang dapat buat. Terima kasih.